Okay guys, hari ni 9/2, 2020 saya berada di tapak Pak Pura Bacok, di mana hari ni kita nak buat serah kunci lah kepada rumah encik dan family lah. Okay, boleh nampak lah rumah ni memang Syamil Doa berkeluasan 728 kaki persegi, ada 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Kita pergi ke rumah terus lah. Okay, pertama kali saya nak ucapkan tahniah lah kepada cik dan juga family kerana siap dah rumah idaman sendiri ni. Okey, soalan pertama nak tanya, cik buat rumah ni dengan harga berapa? RM73,000. 73k. What? Harga asal sebenarnya rumah ni harga asal dia adalah RM95k. Tapi SB Berkat bagi sumbangan sebanyak 22k. So, total perlu bayar rumah ni hanya 73k sahaja. Rumah pula full spec di mana menggunakan atap metal deck, mozaik dekat tabletop dan juga bilik air, di mana ruang lain tu menggunakan ais miranda lah. Gerambi pula adalah sebanyak 1 kaki. Sekaki. Lengkap dengan siling kapur penuh, full wiring, full piping, semua cukup lekat belakang kita. Walaupun rumah bajet, cik dapat rumah memang nampak macam banglo lah. Dengan skirting tali pinggir, siling kaki 5, kipas lampu, cumanya cik kena masuk api air je lah ke? Ya. Soalan kedua, adakah encik berpuas hati lah daripada segi kualiti kerja dan juga harga yang ditawarkan macam mana? Oh, sangat puas hati lah. Dengan kerja cepat gitu. Lagi daripada segi overall tengok dia punya design semua lah. Daripada segi cat, siling kapur macam mana? Design nampak mewah lah, macam rumah banglo. Okey, soalan ketiga. Contoh kalau orang tengah rancang-rancang nak buat rumah tu, adakah cik nak recommend tak kepada mereka semua untuk servis-servis dengan SB Berkat? Semestinya. Jujur dah deh. Jujur dah tu. Soalan terakhir, apakah perasaan cik dan family tengok rumah siap dan rumah ni murah, comel pula tu? Perasaan hari ni kan? Gembira tengok rumah. Tengok semua orang gembira tengok rumah. Yelah. Mata-mata. Nak tengok part 2? Sila komen. That's it.